Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin memaklumkan berkaitan satu kes bunuh melibatkan mangsa seorang perempuan warga negara Indonesia di Taman Sri Andalas, Kelang. Pada 23 Disember 2020, jam lebih kurang 2 petang, petugas yang bertugas di Pusat Kawalan IPD Kelang Selatan telah menerima satu panggilan telefon daripada orang awam memaklumkan telah menjumpai mayat seorang wanita dipercayai dibunuh di sebuah rumah di Taman Sri Andalas, Kelang. Jadi siasatan telah dijalankan di lokasi kejadian dibantu unit forensik IPK Selangor mendapati mangsa iaitu seorang wanita warga negara Indonesia dalam lingkungan umur awal 20-an ditemui terbaring berlumuran darah dalam keadaan separuh bogel. Mangsa hanya memakai t-shirt sahaja. Ditemui berada dalam sebuah bilik di tingkat 1 Jalan Sri Sarawak 18, Taman Sri Andalas, Kelang. Pemeriksaan seterusnya pada badan mangsa mendapati terdapat kesan tikaman di bahagian leher sebelah kiri. Jadi mangsa telah dihantar ke Hospital Tunku Ampang Rahimah untuk dibedah siasat, dan hasil bedah siasat mendapati punca kematian mangsa adalah disebabkan pendarahan yang banyak akibat tikaman di leher. Laporan bedah siasat juga mendapati tiada kesan rogol pada mangsa. Mangsa juga mengalami beberapa kesan lebam dan calar di bahagian muka, disyaki akibat pergelutan dalam percubaan mangsa untuk mungkin mempertahankan atau melepaskan diri daripada diserang suspek. Jadi sehubungan itu pihak polis sedang memburu seorang lelaki juga warga negara Indonesia yang dikenali dengan nama Saf Rizal yang disyaki telah melarikan diri selepas kejadian. Dan hasil siasatan pihak kita juga mendapati suspek berada di lokasi semasa kejadian berlaku, dan suspek ini juga tinggal serumah bersama mangsa tetapi berlainan bilik. Jadi usaha sedang giat dijalankan untuk mengesan suspek ni, dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Orang ramai yang ada maklumat berkaitan